Apa korang fikir? Cik Syam ada seorang kawan ni, dahsyat, hebat. Umur Cik Syam katakanlah 54 tahun. Umur dia beberapa tahun di atas umur Cik Syam. Tapi dia ni Masya Allah, ligat. Maksudnya dia aktif sangat. Aktif betul. Kejap di Kuala Lumpur, kejap Melaka, Pahang, Johor. Tapi most of the time, kebanyakan masa di Kuala Lumpur. Meeting sini, meeting sana. Respect lah. Cik Syam ada ikut dia untuk visit satu ladang, projek kayu gaharu ni. Kerana potential klien nak datang. Cik Syam tengoklah dia present case. Dia jawab soalan, memang baik, memang ada style dan memuaskan. Esok pula tu dia ke KL ada meeting. Jumpa Pak Harap lah, Orang Putih lah, YB lah, Datuk-Datuk. Satu Cik Syam nak puji, dia ni jaga makan, jaga kesihatan, tak gemuk, fit, sihat, cergas. Pada umur tersebut memang fitness memang bagus lah. Ini yang best ni. Dia kata dia kena jaga badan sebab nak guna lama. Nak dakwah, nak bisnes, nak cari projek juta-juta, nak close deal. Apa tujuan dia? Dia kata supaya sebahagian daripada hasil tersebut, tabung tersebut, dapat digunakan untuk dakwah, untuk infak. Terdiam Cik Syam dengar, tersipu juga. Cik Syam pula bila fikir, apa yang aku dah buat ni? Apa yang sedang aku buat? Apa yang sedang aku capai? Macam tak nampak apa pun. Kacau macam ni. Berapa bagi masa yang ada untuk buat sesuatu ni? Apa legasi infak? Orang yang sebaya aku macam mana? Dah ada dah semua? Kalau dah ada, syukurlah. Ceritalah sikit. Yelah, walaupun kita tahu kita nak ke mana lepas ni, tapi yang penting, apa yang kita nak bawa? Fa'aina tazhabun.